من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya dijemput oleh pihak sekolah untuk sama-sama berada dalam kisah jamaah, iaitu berbuka beramai-ramai di pada sekolah STBG pada tahun. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT melimpah kurnianya, dan kita berterima kasih kepada pihak sekolah kerana ada susah payah menyediakan tempat untuk sama-sama kita dapat berbuka puasa pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi kita tengok balik sejarah berbuka puasa, mungkin 10 tahun yang lepas, mungkin 20 tahun yang lepas, mungkin cara berpuasa kita pada 30 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas, mungkin 60 tahun yang lepas. Tak sama sekali. Sebab dulu kalau kita nak berbuka puasa pasti di rumah aja. Tapi hari ini dengan izin Allah SWT, Allah nak memberi kita sedikit kegembiraan, keseronokan di dalam kita melakukan ibadah. Dengan izin Allah SWT, kita dihimpunkan pada petang ini pada sekolah Bukit Kut untuk sama-sama kita merasai keseronokan kita melakukan ibadah puasa dan keseronokan semasa kita berbuka puasa nanti. Tetapi harus kita ingat, sama-sama kita mengambil pelajaran daripada puasa yang telah kita lakukan daripada dulu, dan alhamdulillah hingga petang ini. Kita renung seketika mungkin dalam 5 minit bagaimana puasa kita yang lepas hingga puasa kita pada hari ini. Puasa dijadikan oleh Allah SWT untuk kita menjadi insan yang insaf, untuk menjadikan kita insan yang lebih bersyukur kepada Allah SWT, untuk menjadikan kita insan yang lebih ikhlas beramal kepada Allah SWT. Jadi kita tengok sejarah kita berpuasa ketika kita umur 10 tahun. Mungkin puasa waktu tu orang kata puasa yang hidup, bangun pagi bukan puyuh. And then nanti usia kita 20 pun tak sama dengan usia kita 10 tahun kita berpuasa. Jadi hari ini apa yang perlu kita lihat ketika di dalam ayat yang baca tadi, Allah SWT memberitahu kita semoga kita semua orang Islam bertakwa kepada Dia, takut kepada Dia, dan beriman kepada Dia dengan sebenar-benar beriman, dengan melihat apa yang telah kita lakukan, dengan melihat apa yang telah kita sediakan untuk hari yang datang, iaitu hari apabila kita dimatikan oleh Allah SWT. Dan ketika itulah apa yang telah kita amalkan di dunia ini ketika kita hidup akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak ingatkan di sini, adakah 10 tahun dulu kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tawaduk, dengan penuh sifat syukur ketika kita berpuasa, apalagi ketika kita berbuka puasa? Adakah kita
tidak mendapat pengajaran daripada sifat puasa itu. Kerana puasa sifatnya untuk kita mengerti bagaimana orang yang miskin, orang yang susah, yang tidak ada makanan, yang tidak ada tempat tinggal untuk makan, minum dan sebagainya. Jadi kita berpuasa untuk menjadikan kita dapat melihat bagaimana orang yang susah, orang yang miskin, tidak dapat makan, sentiasa berada dalam kelaparan dan kesusahan hidup seharian. Jadi, kiranya saya berpesan kepada diri saya sendiri dalam masa yang tidak panjang ini. Hari ini kita tengok, mungkin kita terlalu jauh untuk mendapat sifat insaf. Mungkin kita terlalu jauh untuk mendapat sifat kesyukuran. Mungkin kita terlalu jauh untuk merasa bagaimana orang yang susah memang susah untuk makan. Kerana hari ini kita tengok, sebulan sebelum Ramadan datang, apa yang nak kita sediakan untuk hari raya dah kita sediakan. Apa yang nak sediakan untuk berbuka puasa, sedikit pun kita tidak merasa cemas. Sebab apa? Sebab mungkin kita berpuasa untuk kenyang sekenyang-kenyangnya. Sebab apa kita nak bertemu dengan puasa? Sebab kita mula nak berhias rumah tangga kita, pakaian kita dengan segala kemewahan. Dan inilah perkara-perkara yang saya ingatkan bagi saya juga, yang akan menjauhkan kita daripada sifat puasa itu, iaitu untuk menjadikan kita menjadi orang yang berpuasa dalam keadaan yang penuh keinsafan, penuh kesyukuran, dan sentiasa benar-benar bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur dengan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Jadi hari ini kita tengok, kita boleh berpuasa dalam keadaan sangat seronok di padang yang luas, dengan anak-anak yang berlari, tidak sedikit menguasai kesusahan. Dengan apa yang kita sediakan di hadapan kita, yang mungkin wallahu a'lam, yang bisa kita habiskan makan ataupun akan dibuang. Jadi saya berpesan pada diri saya dan kepada semua yang berada di dalam pekarangan pada sekolah ini, semoga hari ini menjadi hari yang sangat berkesan kepada kita dengan puasa yang kita lakukan. Kita akan berbuka puasa dengan penuh kesyukuran. Kita akan berbuka puasa dengan berdoa dengan baik-baiknya kepada Allah SWT. Semoga bukan kita saja, tapi seluruh ahli keluarga, masyarakat dan seluruh orang Islam di muka bumi Allah SWT ini berada dalam keadaan yang tidak terlalu menyesatkan, yang tidak terkena atau dizalimi. Dan insya-Allah doa orang-orang yang berpuasa diterima oleh Allah SWT. Allah SWT berpesan kepada kita supaya berpesan kepada semua orang yang beriman, yang melafazkan kata la ilaha illallah, supaya bertakwa kepada Dia dengan benar-benar takwa dan melihat apa yang telah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, iaitu apa saja yang kita lakukan, insya-Allah tidak lain tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini. Kerana untuk diri saya sendiri dan pada semua yang mendengar, jika ada salah silap saya berkenan, mohon ampun dan maaf. Dan saya berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya Allah ya karim. Fa'fu anna ya Allah ya rahim. Fa'fu anna ya Allah ya akraman akramin.
اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.